Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Faris Takif, kru Smash Channel. Pada hari ini berlangsungnya majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri. Jom kita saksikan. Bersama saya Ustazah Atikah, penyaras sambutan Hari Raya Aidilfitri. Apa khabar Ustazah? Saya ada satu soalan untuk Ustazah. Wajarkah kita menyambut Hari Raya di sekolah, peringkat sekolah? Sebagai penyaras sambutan Hari Raya, bagi saya ini wajar dilakukan dekat sekolah kerana ini bukan satu usaha kita untuk mengiratkan lagi silaturahmi di antara guru, pelajar, AKP dan keseluruhan warga sekolah lah. Terutama lagi di bulan Syawal, memang kita dituntut untuk mengiratkan lagi, merapatkan lagi merapatkan lagi seluruh kita, merapatkan kurang. Terima kasih Ustazah. Bersama saya Nur Amalia Kristina daripada 3 Ibu Sina. Apa khabar? Baik. Okey, ada satu soalan, iaitu apakah kebaikan Aidilfitri? Kebaikan Aidilfitri lah mewujudkan suasana yang bahagia. Takkanlah korang duduk kat tempat yang kotor-kotor kan. Kalau kat rumah tu, kalau boleh kemas-kemas sikit kan. Kalau sebelum raya ni, kemas-kemas lah. Lepas tu pakaian tu kalau boleh basuh. Kalau tak basuh, kita tutup. Lepas tu menziarahi saudara mara. Menziarahi saudara mara yang jauh. Kalau kampung yang jauh-jauh, takkanlah keluar pergi je kat sebab nak beraya, nak bersolat semua. Lepas tu bermaaf-maafan sesama saudara. Tak kisahlah kawan ke kalau yang gaduh tu maaflah kalau boleh raya ni. Terima kasih Amalia. Bersama saya Muhammad Rahim Danish daripada kelas 2 Ibu Sina. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, saya ada satu soalan untuk anda. Apakah kebaikan Hari Raya Aidilfitri? Kebaikan Hari Raya di Aidilfitri adalah kita dapat memulakan silaturahim dan kita dapat memaafkan pada Hari Raya. Itu saja? Ya. Terima kasih. Akhirnya tibalah kita di penghujungnya. Sebelum mengakhiri video ini, jangan betul like, share dan subscribe. Selamat hari raya semua. Bye.